tu kita ada chicken, chow chicken, ayam goreng. Lauk apa kak? Abang Bali. Ha? Si Abang Bali lah. Air saya beza bang daripada Melaka, Negeri Sembilan dengan Selangor. Sebab air kita ambil daripada Johor bang. Awesome. Pada yang belum subscribe tu sila subscribe. Terima kasih. Hai geng awesome. Okay, kita dekat Hyatt, dekat Paradigm. Jadi kat sini, kat bawah tu dekat depan tu ada bazar sikit lah, kecilnya. Okay, down there there's a bazaar. We are at Paradigm. So, we going to check it out. Okay, go! What's the time lapse? Ni fish and chips. Ya, fish and chips dia. Okay bang, boleh terangkan sikit ni apa ni bang? Ni kita ada chicken tenders. Ni yang original ada, yang habanero pun ada. Okay. Kita ada ramen chicken juga. Ni ramen chicken Lepas tu kita ada chicken, chow chicken, ayam goreng. So ni banyak ni westernnya style. Ayam goreng, pelbagai ayam goreng. Ada juga, kita ada juga coney dog. Coney dog, okey boleh tengok. Coney dog ni ada daging, ada juga ayam. Oh, this is the coney dog. Alright, chicken Fish and tenders chips and all juga. that. Fish and chips, yes. So kita ada pelbagai sos kat sini. Ada garlic sauce, cheese sauce, Korean sauce. Okay. So different kind of sauces they have. Alright, terima kasih bang. Oh, they have porridge here. Porridge, mi goreng. Goreng. Dia nasi. Lauk apa kak? Abang Bali. Ha? Si Abang Bali lah. Yang suka Bali. Ya, ambil. Terima kasih. Terima kasih. Ekor lontong goreng This one looks good. Ayam dia nampak sedap
goreng nasi lemak tu. Nasi daging kunyit. This one is beef turmeric rice. Berani. Apa bezanya air kat sini? Air saya beza bang daripada Melaka, Negeri Sembilan dengan Selangor. Sebab air kita ambil daripada Johor bang. Jadi ni semua freshnya daripada fruit dia lah. Ni kita Buah-buahan blend dia. lah. Ni kita blend, ni Milo original, green tea, yang fresh tak ada susu yang ni. Lemon soda dengan mata kucing. Kalau nak roti john pun ada bang. Kita ada ayam, kambing, daging, lembu, unta, sebelah ni pun sapi. sama? Sebelah pun sama. Okay, so sebelah pun sama. Yeah, this one all the drinks fresh, Yes. seafood, okay. This one my jockey air. That one my jockey roti john. Berjumpa dengan saya Papa John daripada Demo. Paradise. Yeah. Mantap ya. Roti John. Langsung ya, yang jauh-jauh datang mari ya. Mendekat kemari. Roti John ada ya. Ayam, kambing, ayam crispy. Bang, tanya bang. Tinggal mari Roti John. Nanti kau mampu tak pandai. Nanti nak jadi influencer. Nanti tu bang, nampak bang. Yang pusing. Sedikit. Pandai apa dah cakap. Display lagi Okey, Roti John. Padu Yes, display. gading, ayam Oh. kambing, ayam crispy ada, semua ada ya. Abang, nama dia Salih bang, Salih. Panggil you Mak Salih. Bang, macam mana? Terima kasih. Baik bang, macam ni. Terima kasih. Bang, dia review dia. Dengan dia. Jadi ni kopi-kopi semua sendirinya brew fresh Betul bang. Okey, mari kita tengok. Freshly brewed Okey, terima kasih. Terima kasih. 10 kan? 12 keluar. Terima kasih. Bang, thank you. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye. Oi. Ni semua kuih tradisional Kuih tradisional, kuih talam ada. Ni resepi turun-temurun ke? Ini vendor punya bang. Oh, vendor. Jadi vendor. orang hantar lah. Orang hantar. Okey. Saya tolong jual je. So dah ada kuih-kuih Singapura. Di rebus ada laksa kuning, nasi ambang, ayam rendang. Ini kuih-kuih ni semua sendiri punya atau orang hantar? Yang vendor ada yang kita buat sendiri. Ada yang Ah. kita masak sendiri, ada vendor. Okey. Kuih tadi mi rebus. Nampak saya tengok ada kuih lama. Yang betul. Wah, ini yang
Ni apa, samosa? Kari pak kentang dengan telur. Oh, kentang telur. Oh, okey. Boleh juga ni. Can. Boleh? Okey, kita pergi lah. Asya nak apa Asya? Ni. Apple kosong. Take this one. Pak jumbo. Satu. Okay, this one is big curry puff. Contains egg and potato. Rita. Asya, you want anything else? Tak apa. We reaching the last stall. Ni dah sampai yang terakhir sekali. Order fried rice, fried chicken. So you see for yourself, just a small, quite small lah. Walaupun kecil tapi macam-macam pun pening juga nak cari. Okay, so what do you think? Okay, we see you in the next episode. Awesome! Don't forget to like, subscribe, and share.